Welcome to Now AJK tengah beraksi. Tengok buat apa ni? Tengok apa ni? Tengah isi air dalam belon. Buat belon. Ni buat apa ni? Saya tengah menyibuk. Are you ready? Yes. Ready? Ready. Ikhlas. Grup 1 dengan grup 7 duduk. Grup 7. Kita orang bakal menang pertandingan ni ya. Kalau kalah semua malu dia. Bulan berapa ni? Ulasan kalau boleh game ni jangan hayal lah. Sekarang grup 3 dan 5. Adakah dia orang bakal menang atau kalah? Mari kita saksikan. Apa feedback game tadi? Aku rasa memang dunia aku tadi balon tadi. Okey, kat part ni. Dia siap belon tu dulu. Okey, saiz dia macam ni. Dia kecil sangat. So siapa yang dah siap, modal bagi tali. Kat dekat kaki. Sekarang kita orang kena ambil tali, lepas tu ikat dekat bahagian balon ni untuk apa ya? Ikat dekat kaki. Tengok. Tengok kaki on. Permainan seterusnya kita kena letupkan balon pihak lawan. Adakah grup Yaya mampu menewaskan grup Kude? Kita saksikan sama-sama.
Hai. Ada lagi. Game Letup Gamelon sudah habis. Now kita orang akan pergi ke seterusnya game tapi kita orang nak rehat dulu, okey? Kembali selepas ini. Grup 4. Ui, tangka. Okey, ada tadi Empat. Dan juga Jaya. Okey, grup 3. Okey. Apa? Aku grup nombor 2. Okey, ada dituai oleh Asad Sabah. Balik ke atas tu. Okey, Azizul dan Jaya. Oh, grup Gummy Bear. Grup Gummy Best. Okey, ketuai oleh Afan. Okey. Zam, fokus kan? 1, 2, 3. Jangan ni. Kiri. Stop. Kena tudung. Habis. Lagi. Okey. Before. Dam. Hai. Before Farisha. Min. Aku potong kau potong Mana before? 1. Tutup mata. Ya, kena. Betul lah. Okey, tak dapat. Mereka sini boleh tahu pipi siapa yang tembam tu. Ada rasa. Okey, bisa tadi. Dah hero. Ayo, bercanggah siap. Biskut. Bang ni, macam mana aku nak makan? Hop. Pak, tak ada spek. Boleh letak kat atas dahi, jangan boleh letak kat sini.
Okay, 1, 2, 3. Welcome to